asbab moringa ni lah kan. Lepas tu dia jadi macam 98% tu dah tak ada dah spider web tu. Dia ada masalah darah tinggi dan kencing manis. Antara benda yang paling kita takutkan adalah masalah mata, iaitu bila gula terlalu tinggi akan mula kacau saraf-saraf di mata. Macam mak kepada Syah ni, dia ada masalah glaukoma. Maksudnya dia ada darah tinggi, ada kencing manis dan menyebabkan matanya terganggu lah, saraf mata terganggu dan kita panggil dia glaukoma. Bila ada glaukoma, apa yang mak Syah ni alami adalah dia ada gangguan pada mata. Dia panggil spider wax. Makcik ni panggil spider wax, yang mana mata dia tu nampak macam ada hitam-hitam, macam sarang laba-laba. 2 bulan yang lepas dia datang ke tempat Aziz, beritahu apa masalah dia. Kemudian Aziz cadangkan untuk cuba makan serbuk daun moringa. Serbuk daun moringa ni kita anggap dia macam seolah perasa makanan. Maksudnya bila kita nak makan dia makanan, makan nasi ke, makan sup ke ataupun minuman, kita boleh tambahkan suku sudu ke dalam makanan kita dan makan macam biasa. Jom kita dengar apa yang Makcik Syah bagi tahu. Selepas 2 bulan amalkan makan serbuk daun moringa. Yang paling ketara mata lah yang kiri ni. Dia ada spider web kan. Tapi sejak ni agaknya asbab moringa ni lah kan. Lepas tu dia jadi macam 98% tu dah tak ada dah spider web tu. Jadi macam selesa sikit mata ni. Untuk macam kencing manis ke darah tinggi tu tunggu 11 hari bulan lah. 11 hari bulan ni baru nak ambil darah, nak tengok result dia macam mana. Tapi so far memang bagus lah. Memang elok lah. Badan okey rasanya? Alhamdulillah. Sakit-sakit sendi apa semua hari tu kan cakap sakit sendi kan. Dah tak ada. Dah kurang lah, banyak lah kurangnya. Sakit sendinya. Alhamdulillah lah. Dia cerita kalau 10 kali dia makan, maka 10 kali lah dia letakkan serbuk daun moringa ni ke dalam makanan beliau. Alhamdulillah, serbuk daun moringa membawa perubahan positif kepada kesihatan Mak Syah. Ingat, daun moringa ni bukan ubat, tetapi ia sekadar suplemen, iaitu mengisi lompong-lompong diet yang mungkin tak cukup dalam makanan harian kita. Macam moringa memang secara sains dia tinggi antioksidan, vitamin, mineral, apa lagi, asid amino dan macam-macam lagi khasiat yang Allah jadikan ada di dalam serbuk daun moringa. Nak cuba boleh direct PM Aziz atau boleh juga WhatsApp. Sekian, jangan lupa follow Aziz untuk info lanjut tentang moringa.